Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fathullah bin Hashim. Saya Muhammad Farhan bin Yusrizat. Kami dari Pasukan Inovasi IKT Penang Jepun. Kami akan mempersembahkan projek inovasi kumpulan kami, Resellbox, iaitu pusat kumpulan mini untuk bateri terpakai yang digunakan dalam sistem otomotif dan peralatan elektrik. Isunya hari ini, hampir 90% bateri kecil seperti bateri modul hybrid, sensor dan alat EV dibuang tanpa proses yang betul. Ia mengandungi logam berat yang boleh mencemarkan tanah, air dan memberi risiko keselamatan. Oleh itu, pengguna perlu faham bateri terpakai tidak boleh dibuang seperti sampah biasa. Ia perlu diproses dan dikumpul dengan sistematik. Dan di sinilah Resellbox memainkan peranan. Ini adalah hasil projek kami, iaitu Resellbox. Komponen yang ada pada Resellbox ini adalah beacon light, silent high voltage, alat pemadam mati, buzzer dan display monitor. LED monitor yang bersambung dengan temperature sensor yang akan mencerap suhu. Apabila suhu di dalam Resellbox telah mencapai 35 darjah Celsius, beacon light akan menyala, buzzer akan berbunyi dan kipas di dalam akan menunjukkan suhu di dalam Resellbox. Kita dapat memantau suhu bateri di dalam Resellbox ini secara IoT dengan menggunakan smartphone. Integrasi dalam reka bentuk bandar. Dalam konteks yang sedemikian, stesen pengumpulan bateri boleh direka supaya harmoni dengan persekitaran. Contohnya, disepandukan dalam tempat letak kereta, bangunan komersial atau kawasan komuniti tanpa menjejaskan estetik bandar. Oleh itu, dengan adanya Resellbox, bateri hybrid dan juga kenderaan EV tidak akan mencemarkan alam sekitar.